Assalamualaikum, selamat petang. Okay, hari ini aku on the way pergi kedai spare part. So, untuk beli apa? Beli ini, kau tengok ni. Aku rasa aku nak beli spark plug untuk City TMO. So, kalau tengok kat sini, dia idle dah bawah satu. Wah. Lepas tu dia rasa macam senggut-senggut. Macam kereta nak mati, macam minyak nak habis, macam tu. Aku dah survey, dah tukar minyak hitam. So aku dah tukar minyak hitam, dah tukar minyak gearbox, still sama. So bila aku tanya cikgu YouTube, biasanya model ni katanya kalau senggut-senggut macam ni, dia suruh tukar spark plug dulu lah. Kata mungkin ada spark plug yang dah mati atau dah tak function. So aku nak pergi kedai ni, nak pergi cari spark plug. Aku tengok kat online semua habis. Aku pergi dekat center Honda Center pun habis. So tak lama lagi nak raya ni. So tengok dekat sana ada kedai spare part. Aku nak try tanya. Okay guys, dah dapat. Okay, kedai ni. So far kedai ni dah lama aku beli barang kat sini. Alamak, tak nampak lah. Ni namanya Ahyu spare part atau part. So setakat ni semua benda ada lah. Ni dia kata dia baik. Plug ni baik untuk Honda City TMO Denso. Plug asal NGK. Tak apa, kita try. Aku ada survey juga. Dia kata Denso dah keluarkan spark plug iridium. Katanya lebih berkualiti. Tak apa, kita try. Sambil-sambil tu aku beli juga kabel pintu untuk Viva. Pintu kabel Viva aku dah tak buka. So jom kita balik. Okey, sekarang kita nak tukar spark plug untuk Honda City. Sekarang ni enjin tengah panas. Aku tunggu sejuk dulu. Tak nampak lah, sekejap. Baru nampak. Oh, kat belakang. Okay, tunggu sejuk dulu. Okay, aku dah berjaya buka. Aku pakai benda ni. Lama gila jari. Skru dah buka. So part-part ni kita akan cabut lah. Okay, sebabkan spark plug tu dalam, aku ambil pakai ni, magnet ni. Kita tengok. Masuk. Oh, dia masih tak lepas lagi. Jom kita tengok macam mana dia pancing. Macam tu. Macam tu. Sebab tu penting magnet ni. Okay, so aku dah buka keempat-empat. Ini dia punya susunan. Slot 1, 2, 3, 4. Ini hangus. Ni yang paling teruk. Ni nombor 3, 4. So kalau tengok sini, coil ni pun yang ni macam dah hangus. Tapi aku try pakai dulu sebab aku tak ada balik ganti. Kalau kata masih senggut-senggut, aku akan tukar yang ni. Okay, jom aku akan pakai. So aku dah beli yang baru, Denso iridium. Tengok ada berapa kotak biji dalam ni. Ada 4 biji. So kita tengok satu. Lebih tajam lah. Lebih tajam. Okay, aku try pakai ni. Okay, alhamdulillah dah siap pasang. Ni dah aku dah pasang 4.
So sebelum start, better lepas kita tukar plug, kita akan bersihkan dulu ni sensor untuk air intake ni. Jom kita cabut, kita bersihkan. Okay, aku dah cabut ni. Aku dah bersihkan pakai ni, sembuh, lap. Okay, ni dalam ni. Tu sensor dalam ni tu. Okay, dah siap cuci. Kita pasang balik, lepas tu kita start kereta. Bismillahirrahmanirrahim. The moment of truth. New parking monitoring video available. Please check the album within the app. Bismillahirrahmanirrahim. Itu RPM. Okey, RPM melebihi 1 nampaknya. Stabil, stabil. Kita tengok dulu. Nampak macam okey. Cari pegang lagi ya. Rasa coil plug yang satu lagi tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Tengok dekat sini, dia dah tak ada drop bawah 1. Kita stay low, stay low.